sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Komunikasi melalui kumpulan My Creative Ventures atau My Creative pada hari ini melancarkan program Dana Kandungan Kreatif atau DKK Industri Muzik dan Skim Dana Padanan SDP bagi tahun 2025 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 13 juta ringgit bagi menyokong para penggiat industri seni tempatan. Sehingga kini, program DKK Industri Muzik telah menyalurkan 23 juta ringgit kepada 223 penerima, memberi sokongan berdasarkan merit, kebolehlaksanaan serta potensi kebolehpasaran projek dalam usaha memperkasakan ekosistem muzik negara. Permohonan DKK Industri Muzik 2025 akan dibuka pada 30 hari bulan April 2025 iaitu hari ini, meliputi 3 kategori utama iaitu pertama, dana persembahan muzik di mana permohonan akan tutup pada 11 Jun 2025. Kedua, dana pemasaran dan promosi antarabangsa yang mana permohonannya dibuka sepanjang tahun. Dan ketiga, dana pemasaran dan promosi domestik yang mana permohonannya juga dibuka sepanjang tahun. Selain itu, skim dana padanan 2025 akan dibuka pada tarikh yang sama iaitu 30 hari bulan April, menawarkan grant padanan 1 dengan 1 one-to-one matching grants sehingga RM250,000 bagi setiap permohonan yang berjaya.